menerima bekalan elektrik yang sempurna. Rasa sangat gembira lah kerana setelah Dan gembira menerima bekalan elektrik yang sempurna. Rasa sangat gembira Dan gembira menerima bekalan elektrik yang sempurna. Rasa sangat gembira lah kerana setelah mendapat bekalan elektrik ni dapatlah kami tambah pendapatan dengan membuka warung kecil di tepi jalan ni, kerana dengan bekalan elektrik lebih memudahkan. Sebelum ni kita terpaksa beli air batu dengan kos yang tinggi untuk menyimpan barang-barang. Jadi sekarang dah boleh beli peti sejuk sikit, boleh simpan barang. Jadi memudahkan kerja-kerja kita lah. Mazna Ahmad, 68 tahun, gembira lilin, pelita dan lampu minyak tanah bukan lagi sebahagian daripada kehidupan mereka. Bila ada elektrik diterang bendang, jadi anak-anak balik tu kira sukalah kata dia rumah terang. Makanan pun. Jadi bak kata kalau makanan tu kita simpan dalam fridge pun bak kata tak dalam mubazir. Kalau dulu tu kita nak beli ikan dalam sekilo pun kita was-was nak simpan kat mana. Takkan nak simpan dalam dalam peti kabus walaupun tok air batu. Berapa hari boleh, berapa jam boleh tahan kan. Jadi alhamdulillah lah, syukur sejak dah ada api ni. Sementara itu, Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, selain Kampung Calin dan Dusun Umbut di Jelebu, projek bekalan elektrik luar bandar BELB, sambungan talian grid turut membabitkan 16 rumah di Kampung Sungai Mahang Nilai. Sehingga kini, 99.9% kawasan membabitkan kediaman penduduk di Negeri Sembilan. Bukan sahaja di bandar, tetapi di luar bandar menerima bekalan elektrik, dan ini merupakan satu perkara yang amat baik. Mereka amat menghargai